Okey, Popiah Legend di sini kita ada beberapa jenis yang disediakan. Selain daripada original, kita ada 3 menu yang baru, iaitu carbonara, Big Mac daging dan juga black pepper. Okey, ini Popiah yang original, basah ya. Ini Popiah goreng. Original goreng. Okey. Ini adalah Popiah carbonara ayam. Ini adalah Popiah Big Mac daging. Dan kita ada cheese kat dalam ya. Okay. Alright, so yang ni flavor apa? Black pepper. Okay. Black pepper chicken. Okey, ini original. Kita letak udang hidup ya. Bawang goreng. Kita letak tofu. Sini untuk kios, kalau ikut asal kita berniaga 40 over years lah. Okey. 40 tahun lebih. Tapi di dalam My Kiosk ni kita baru start dalam 2 tahun setengah saja. Okay. Aha. Dulu 3 roda punya kan? Yes, betul. Dulu 3 roda kita berniaga di belakang ni saja. Itu uncle eh? Itu uncle bapak saya. Oh. Jadi saya ni second generasi lah. Okay. Okey, sekarang kita dah siap. Kita nak roll dia. Ini black pepper chicken. Okey, semua dah siap. Kita nak angkat dan susun dekat tray. Ini sos dia. Untuk yang basah, kita ada ini liquid yang special. Kuah sengkuang dia. Okay. Memang tempat lain susah sikit lah jumpa. Popiah goreng udang. Okey, nanti saya potongkan. Okey, ini kejadian ya. Untuk udang ni harga dia RM3. Yang ni adalah carbonara. Ini kejadian dia. Okey, padat nah. Carbonara harga dia RM4.50 ya. Yang ni adalah black pepper. Okey, yang ni black pepper ya. Ini kejadian dia. Ini Big Mac ya. Tengok dia punya daging banyak mana. Harga untuk Big Mac pun sama RM4.50. Untuk Big Mac kita ada sediakan sos ya. Rasa dia masam-masam manis. Dan juga untuk popiah udang ini sos dia.